A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam Wacana Minda UIA, dan insya-Allah pada hari ini saya bercakap tentang peri pentingnya peka di dalam kehidupan kita. Peka ialah satu sifat yang sangat penting di dalam kehidupan, ya, yang mana ia mungkin bermaksud lekas memahami ataupun cepat perasan dan lekas menilai ataupun mencapai maksud sesuatu perubahan ataupun keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Kepekaan ini termasuk di bawah keupayaan kita untuk menilai situasi, ya, ataupun berada di bawah emotional intelligence kita, kecerdasan emosi kita untuk menilai sesuatu. Dan ini sangat penting terutamanya di dalam hubungan seharian kita, di dalam masyarakat, di dalam suasana dan persekitaran kita, jiran, ahli keluarga, kawan-kawan dan persekitaran tempat kerja dan sebagainya. Contohnya kepentingan peka di dalam kehidupan ialah kita boleh lihat dari segi kehidupan berjiran kita ataupun hak-hak jiran, untuk menilai hak-hak jiran. Contohnya kita peka dan kita sedar bahawasanya mungkin sampah kita di belakang rumah mengganggu jiran kita. Kita dapat menilai, kita dapat membaca air muka mereka yang tidak senang dengan keadaan itu. Jadi kita peka, oleh itu kita menguruskan sampah kita dengan baik. Ataupun kita peka bahawasanya mereka tidak senang dengan najis kucing kita ke, oleh itu kita menguruskan kucing kita dengan baik untuk mengelakkan berlakunya perkara ataupun keruhnya hubungan kita dengan jiran. Jadi peka ini sangat penting, ya, terutamanya di dalam kehidupan berjiran, dan jiran mempunyai hak ke atas kita. Sayyidatina Aisyah pernah memberitahu, meriwayatkan satu hadis bahawasanya Rasulullah bersabda, Sayyidina Jibril setiap hari datang kepadaku dan mewasiatkan kepadaku, mengingatkan kepadaku tentang jiran sehingga aku menyangka dia akan mewarisinya. Jadi ini pentingnya peka di dalam kehidupan seharian kita bersama anggota masyarakat kita, ahli keluarga dan sebagainya. Dengan itu kita akan mendapat keberkatan di dalam kehidupan kita, keberkatan di dalam hubungan, dan malaikat akan bersalawat ke atas orang yang dirahmati oleh Allah, ya. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.